Terima kasih mak ayah bagi saya bilik tidur baru. Bapak buruk mak ayah. Apa benda ni? Jin mana pula tu? Ha? Gambar jin mana pula tu mak ayah? Jawab sekarang. Tak boleh je ni, tak boleh. Tak boleh tidur je ni. Robohkan sekarang. Robohkan bilik ni sekarang. Saya tak suka. Astaghfirullahaladzim. Mak ayah dah gila ni mak ayah. Saya lelaki bukan perempuan. Kejadahnya letak gambar princess. Apa benda ni mak ayah? Hah? Astaghfirullahalazim. Saya tak suka. Robohkan balik sekarang. Ya Allah. Bahaya mak ayah. Ini cuba mak ayah bayangkan ini pun tak boleh fikir ke mak ayah? Cuba kalau bayangkan bayangkan saya tidur dekat situ, tutup mata, lepas tu terbayang Walid, lepas tu saya terkejut, lepas tu Lego tu jatuh dekat saya meninggal sebab terkena Lego tu. Terjatuh dekat kepala saya, hempap kepala saya, lepas tu meninggal macam tu. Tak fikir mak ayah? Robohkan sekarang juga. Astaghfirullahaladzim. Nak saya tidur dekat dalam hutan ke apa ni? Kalau tidur bilik macam hutan macam ni, nanti nyamuk datang, nanti harimau datang, gajah datang. Dia ingat tempat tidur dia. Robohkan sekarang juga. Ya Allah. Apa benda? Mak ayah dah gila ni. Letak kereta dalam bilik tidur. Apa benda? Tak selesa lah tidur atas kereta. Robohkan sekarang juga. Robohkan sekarang juga. Apa benda ni? Design terlalu simple, tak cantik, tak lawa, old school. Robohkan sekarang. Ya Allah, ini lagi teruk mak ayah. Terlalu plain, terlalu basic. Robohkan sekarang mak ayah. Saya tak suka superhero mak ayah. Jujur saya cakap saya tak suka superhero. Ni apa ni? Keluang man ke? Cicak man ke? Dah. Robohkan sekarang juga. Rimas saya tengok. Ini tempat tidur alam bunian ni mak ayah. Saya tak minat. Bagilah yang cantik sikit. Apa benda ni mak ayah? Tak boleh tidur lah dekat tempat tidur macam ni. Robohkan sekarang je. Saya dah cakap mak ayah. Saya tak suka superhero, Iron Man, Kejadah semua, Captain America, Spiderman. Saya tak suka.